Musim ini, perjalanan dua wakil negara kita dalam AFC Champions League jelas menunjukkan perbezaan tahap persiapan, struktur dan hala tuju bola sepak Malaysia secara keseluruhannya. Untuk SEL Elite, JDT memulakan kempen SEL Elite 2025-2026 menentang Buriram United. Walaupun tewas tipis 2-1, persembahan mereka menunjukkan keberanian taktikal dengan pressing yang tinggi dan transisi pantas yang dikawal baik oleh pemain tengah. Walaupun JDT mendahului terlebih dahulu, namun mereka perlu akur dengan kebangkitan tuan rumah di separuh masa kedua. Dalam perlawanan kedua menentang Machida Zelvia, JDT bermain dengan lebih berhati-hati dan hasilnya keputusan seri 0-0. Perlawanan ketiga menentang Chengdu Rongcheng. Ini adalah titik kebangkitan pasukan JDT. Walaupun bermain di tempat lawan, namun dengan kombinasi pemain JDT ditambah lagi dengan kualiti yang ada pada Arif Aiman di bahagian sayap kanan, JDT telah menang 2-0 dengan kawalan bola melebihi 60%. Kemenangan 3-1 ke atas Shanghai Shenhua pula menegaskan status JDT sebagai pasukan Asia Tenggara paling konsisten di pentas elit benua. Bukan mudah ya tuan-tuan, walaupun mula dengan langkah kiri namun berjaya mengembalikan rentak sehingga berada ke tangga kedua. Tapi masuk je cerita SEL 2, yang ini kurang sedap sikit untuk kita hadam. Perjalanan Selangor di SEL 2 jauh berbeza. 4 perlawanan, 4 kekalahan.